Okey, hari ni kita review sikit mesin vintage bike casting. Okey, dia nama Quantum, made in Japan. Okey, reel ni berusia 41 tahun. Ni ada tarikh dia 1984. Okey, reel ni mesti semua. Dia ada deep spool. Aku rasa ni boleh masuk kalau 30 LB boleh masuk 150 meter. Okey, Quantum 1310 mg. Okey, Dynamax system controller, ball bearing. Asia engineering by Zico. Okey, ni kayuhan dia. Cuma dia ada kesan pemakaian, nama pun di second. Korang boleh cari kat TikTok reel bundle Japan. Okey, ni untuk kas dia. Okey, dia menggunakan sistem magnetic brake. Dia okey lah. Aku pernah test guna 15 LB, baling memang tak bihun. Okey, korang boleh tengok apa yang ada kat dalam ni. Okey, ni start drag dia, tak ada bunyi. Untuk ni longgarkan spool. Okey, ni ketatkan. Okey, walaupun ini mesin vintage, tapi performance dia mesti okey. Cuma ada sikit kesan pemakaian. Okey, kita try buka dia punya dalam. Okey, buka skru ni dan yang ni. Okey, dalamnya macam ni. Okey, ni dia punya spool. Spool dia jenis deep spool. Okey, dia menggunakan 6 biji magnet system. Ni punya ni je besi, tepi ni plastik. Okey, kita pasang balik. Pasang spool dia balik. Kita pasang ni dia punya casing ni. Okey, siapa-siapa yang berminat boleh cari kat TikTok barang reel Japan. Kalau bernasib baik dapat yang elok. Harga pun berpatutan. Barang Japan. Okey, ni ketatkan. Okey, kalau nak lagi elok ni, tukar pada yang lebih panjang sikit. Okey, siapa berminat boleh cari kat TikTok reel Japan bundle. Okey, sekian, terima kasih.